ni kami nak habaq kat hampa cerita Pulau Gubang Laut pula. Pulau ni sebuah pulau kecil yang terletak di bahagian barat daya Pulau Dayang Bunting. Selalulah dikaitkan dengan Pulau Gubang Darat tu. Pulau Gubang Darat tu terletak lebih dekat dengan daratan Pulau Dayang Bunting. Pulau Gubang Laut ni salah sebuah pulau khas iaitu Pulau Batu Kapuk yang ada tebing-tebing curam yang dramatik. Pemandangan semula jadi yang indah, lawa. Dan pulau ni memanglah tak ada orang duduk. Tak ada sebarang pembangunan ataupun kemudahan pelancongan yang kekal kat pulau ni. Sebab itulah pulau ni popular bagi pelancong yang nak menikmati pemandangan geologi yang unik di kawasan Geopark Langkawi dengan menaiki bot. Tu cerita dia. Langkawi Permata Kedah.